tegak. Hari dia nyanyi lagu-lagu Negaradu tanah depannya neraka. Tak pasal kena tampar macam sekalian kan. Kenapa kamu mengoyang ni? Kita menjawab, yes, the way, I like it, dua kali kena tampar apa. That's book. Jadi kalau kita lagu kebangsaan kita nyanyi pun, kita berdiri tegak, apatah lagi kita berhadapan dengan Raja segala Raja Allah SWT. Tegak. Jangan bongkok-bongkok, tegak, lurus. Kan? Itu dia. Baik. Yang seterusnya, gerakan kedua solat. Lepas Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar kan? Allahu Akbar. Kenapa tak lafaz lain? Dipilih. Subhanallah. Atau Alhamdulillah. Boleh? Boleh je kan? Sama je. Zikir juga. La hawla quwwata illa billah. Tapi kenapa dipilih Allahu Akbar? Allahu Akbar. Kenapa? Sebab makna Allahu Akbar tu Allah Maha Besar. Kita membesarkan Allah. Jadikan diri kita ni hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang takbir yang pertama tu, itu namanya takbiratul ihram, salah satu rukun dalam sembahyang. Jadi kena sebut betul-betul Allahu Akbar. Sekurang-kurangnya boleh didengar oleh telinga kita. Kalau kita sembahyang jemaah, Allahu Akbar. Kalau sembahyang jangan Allahu Akbar. Blackout. Kena Pak Haji tu ada sini tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengsan Pak Haji tu, tak pasal dia. Dia tak payah. Boleh dengar Allahu Akbar. Tu, kan? Tak payah buat sangat. Tapi kalau imam mesti menguatkan suara dia ketika takbiratul ihram. Itu imam tak apa. Kita makmum lain Okey. Kemudian yang seterusnya, gerakan ketiga solat ialah genggaman tangan kanan ke atas pergelangan tangan kiri. Diikuti doa iftitah. Kenapa kita Allahu Akbar? Nombor berapa ni? Kenapa kita sebut Allahu Akbar? Allahu Akbar? Atau Allahu Akbar? Kenapa tak buat itu? Woi, macam menang skor gol pula. Allahu Akbar, gol! Kenapa kita Allahu Akbar? Kenapa tangan kanan kita pegang atas tangan? Perasan tak? Kalau adik-adik pergi tengok jenazah orang meninggal, apa yang kita lihat pada jenazah orang meninggal ni? Tangan kanannya diletak atas pergelangan tangan kiri. Nak memperingat kita ini hidup bukan selama-lamanya. Satu masa kita akan kembali ke rahmatullah. Siapa sini nak mati cepat dengan tangan? Mati cepat? Balik nanti ambil motor. Kalau bawa motor, kalau dekat mana awak, kalau kau bawa 200 km, lepas tu kau langgar tiang, mati lah. Senang aja. Itu cara nak mati cepat tu. Tapi mati belum tentu lah iman sebab sengaja bunuh. Tak ada siapa yang nak mati cepat, tapi kita nak mati dalam iman, kan? Kemudian doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Awalnya Allahu Akbar kabira, Allah Ta'ala Maha Besar, walhamdulillahi katsira, dan banyak pujian kepada Allah. Subhanallah bukratan wa asila, Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Wajjahtu wajhiya lilladzi, ku hadapkan wajahmu kepada zat fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan muslimah, kan? Aku ni hanif, makna suci, sebagai muslimah, sebagai seorang yang muslim. Wa ana minal musyrikin, dan bukan aku daripada orang-orang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya semayaku, ibadahku, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata kerana
tidak ada sekutu baginya. Wa bidzal wala syarika lahu bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku daripada kalangan orang-orang yang Islam. Kita baca doa iftitah kan? Kita itu aku janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku janji tu, inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati, tu aku janji kita kepada Allah. Semayangku, ibadahku, hidupku, matiku kerana apa? Kerana Allah, bukan kerana makwa, bukan kerana awek, bukan kerana boyfriend, girlfriend, bukan. Hidup mati kita kerana Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kemudian seterusnya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kenapa kita sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim? Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Sebab syaitan ni sentiasa menggoda kita kan? Kerana perempuan, lelaki kalah dengan godaan syaitan. Kerana lelaki, perempuan kalah dengan godaan syaitan. Jadi kita banyakkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalau teringat je benda yang pelik-pelik tu, sebutlah a'udzubillahi minasyaitanir. Mimpi kan? Mimpi mimpi kan? Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Mungkin itu adalah lintasan dari syaitan. Mana tahu kan? Masuk bilik air, nampak sabun, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini kan nampak sabun ke lain otak. Orang lelaki mana percaya ni. Dia nampak sabun lain sikit daripada kita nampak sabun. Nampak sabun lain je. Sabun, oh sabun, kenapa engkau buku? Macam mana aku tak buku? Aku sabun buku, aku sabun buku. Oh buku, oh buku, dah buku pula. Kenapa engkau jadi buku sabun? Macam mana aku nak jadi buku sabun? Aku 4 segi, aku 4 segi. Oh 4 segi, 4 segi, dah 4 segi pula. Kan? Okey. Baik. Itu, jadi yang seterusnya Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah ni, bila kita baca surah Al-Fatihah, pertama-tamanya ianya rukun salat, rukun semayang. Dan dalam semayang ini kita berhubung dengan, dalam baca surah Al-Fatihah ni kita berhubung dengan Allah Ta'ala. Apakah dia? Ayat dalam surah Al-Fatihah ni, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, jalan yang kau beri nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang orang yang kamu murkai ke atas mereka. Waladhdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Kata dia. Ya? Jadi dalam Fatihah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengaku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dikaulah yang kami sembah dan dikaulah tempat kami memohon pertolongan. Kan? Bukan pada nenek. Minta nombor ekor, minta pada nenek. Nenek, bagilah nombor ekor cantik sikit nenek. 909. Nenek pun tak ambil nombor tu. Nombor terberang. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia minta nombor ekor? Ya Allah, bagilah aku nombor ekor cantik sikit nombor. Gila apa? Ya Allah, bagilah aku kecemerlang dan SPM tahun depan. Siapa sini form 4 kan? Form 4. Okay. Tak ramai form 3? Oh, yang ramai form 3 Form 2 dah, form 2. Tak ada? Form 3 dan form? Kau form 2? Kau biar betul. Yang lain macam ni kau tengok. Biar betul. Jadi tahun depan kita SPM. Yang PMR ni, yang form 3 ni, tak lama lagi akan ambil result PMR. Ya Allah, minta pada Ya Allah, bagilah keputusan yang baik 8A. Amin. Supaya kita boleh
menyambung pelajaran ke MRSM ke, sekolah teknik ke, sekolah asam penuh ke, kan? SK boleh nawar ke? Mesti ada sebab ni. Mesti ada makwa ni tak nak pergi ni. Ada makwa lah ni. Kantoi. Nak cerita tak? Ada satu kawan ustaz ni. Tapi ustaz kenal dia kemudian lah. Masa tu dia ustaz form 3 juga. Apa benda ni, budak-budak lah.